tu tak ada orang bawa. Jadi dia tak keluar lah. Tu. Jadi kalau pakai bawa kereta mesti pakai tengah jalan, bawa airbag keluar. Kalau kereta tak ada airbag, tak payah. Kena pakai kalau ada keselamatan kan. Okey, yang kedua, ni sangkut bawa insurans je lah. Ni cakap pasal insurans lah Dia patut belajar, nanti kita shortcut. Bila accident, yang pertama pastikan siapa yang accident tu ada lesen ataupun tidak. Satu, kalau tak lesen jangan kena saman lah. Lepas tu yang bawa tu authorized driver ataupun tidak. Kalau dia tak bukan authorized driver, dia kena bayar lah 400-500 kena compound. Jadi insurans tak menggalakkan lah kata pergi suruh bapak mengaku ke, itu saya tak tahu lah kan. Jadi boleh lah kalau mengaku apa semua tu. Satu hal. Lepas tu jangan sekali-kali kita peramah kata saya bawa saya tertidur. Tak boleh. Kalau report cakap tertidur, Assalamualaikum, insurans tak cover. Insurans tak cover. Saya tengah bawa anak saya langgar-langgar bahu saya, gomel-gomel saya, insurans tak cover. Jadi kita tengok di situ. Ini bukan kata nak menghalalkan cara Mana kata kalau kita nak kalau kita tak treat sikit, kita tak mampu nak bayar repair 30,000. Jadi kenalah treat sikit. Kita lebih bagus lagi kata terlanggar lopak, lose control, terlanggar tembok. Itu tak apa. Ataupun kalau kita tengok tayar pancit, kita apa? Tayar pancit hilang kawalan, terlanggar oleh kawan. Itu tak apa. Itu accident. Tapi kalau tertidur, kalau anak gomel-gomel tiba-tiba terkena steering tu, itu tak ada. Itu insurans tak cover. Sebab dia charge kecuaian. Semua yang accident sebab kecuaian, insurans tak cover. Itu kita kena cakap tu. Kalau tidak nanti kawan-kawan kata sia-sia ejen insurans tak nak cakap. Ni kita cakap. Okey, jadi itulah. Lepas tu pastikan report dalam masa 24 jam. Report boleh 24 jam. Lepas tu report kena bagi tahu insurans. Bagi tahu insurans tak kisah. Mungkin satu Ahad insurans tak ada apa. Tapi report polis mesti 24 jam. Yang bagusnya yang ada nama dalam tu lah pergi report, kata dia lah accident. Jadi minta maaf Ustaz Ustaz kali kedua kan? Kali kedua kan? Dulu tak ada live kan? Dulu tak ada kan? Dulu tak ada live kan? Dulu tak ada live dengan Ustaz kan? Jadi untuk kawan Ustaz, kita punya ni siaran seluruh dunia, terus darat video. Ada ni Ustream ni ada ni? Ada. Biar promote satu dunia curang. Kan ni ceramah untuk Ustaz. Allah. Jadi untuk kata Ustaz, ni kita download terus Ustream online 24 jam supaya apa? Supaya penonton-penonton ni steady sikit. Bukan supaya Ustaz steady, penonton steady sikit, nanti dia ambil gambar penonton. Jadi dengan tidak membuang masa lagi, silakan kepada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. صفيه من خلقه وخليله وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعترته وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. واهدنا وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم واجعلنا ممن اتبع كتابك وسنة نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أتانا اليقين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tuan-tuan muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi ruang dan peluang untuk sekian kalinya bertemu dan berkongsi sesuatu daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertama kali saya mohon maaf kerana terlewat keliru jalan buat pusing sampai ke Pondok Pusat. Saya tak jumpa, saya pergi sembahyang di Mahat Sat tu,
tanya ke sahabat situ, alhamdulillah dia sudah kembali. Rupanya lalu dah tadi. Tak perasan. Hari dah gelap, tak perasan. Lalu dah. Alhamdulillah. Jadi kita juga doakan mudah-mudahan sahabat kita terlibat dengan insiden tadi tidak ada apa-apa, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kesembuhan yang segera. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala. Pun begitulah kehidupan kita, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh pun kita mengaku kita Islam, sungguh pun kita kabar cakap mulut kita Islam, tapi kalaulah Islam kita tak disertai dengan Al-Quran, kalau tidak disertai dengan sunnah Nabi SAW, maka kita risau barangkali akhirat kelak Islam kita tu tak ada manfaat dengan Islam semata-mata. Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kata tadi, hebat macam mana airbag kalau tak disertai dengan seatbelt dia, maka dia tak ada berfungsi. Tak ada fungsi dia Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga kita Allah Subhanahu Wa Taala. Islam semata-mata kalau tidak disertai dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, maka kita tengok sirah berapa ramai yang mengaku Islam akan tetapi pengakhirannya tidak seperti yang dikehendaki tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pentingnya untuk kita ikatkan diri kita dengan Al-Quran dan juga sunnah hadis Nabi SAW, supaya apa-apa yang terjadi pun kita ada perlindungan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW sentiasa melindungi kita dan kita terpelihara tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tamanya, keduanya, Fadil Ustaz Zaki dia minta untuk kita bicarakan mengenai ulum Al-Quran atau lebih spesifiknya tafsir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Saya beritahu pada Ustaz Zaki, saya tak mampu sebenarnya nak baca tafsir ni, sebab tafsir ni benda yang sangat-sangat besar. Jadi dikecilkan sikit skopnya. Kita insya-Allah kita akan lihat kepada beberapa surah-surah lazim yang kita biasa baca dalam solat kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala, supaya selepas daripada ini sedikit sebanyak solat kita tu mampu untuk kita hayati sungguh-sungguh tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita sebut di dalam bulan puasa dulu, bagaimana pentingnya dalam kita memahami, mentadabbur, mentadakkur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan sifat tadabbur itulah yang mampu untuk menjadikan kita pelaksana kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dalam Al-Quran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin mukadimah hari ini kita akan sentuh sedikit sebanyak tentang Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai keistimewaan Al-Quran ini, supaya kita rasa lebih tertarik tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sedar ini rupanya banyak perkara-perkara yang menarik, perkara yang simple mengenai Al-Quran yang selama ini kita anggap dia simple. Rupanya bila kita sungguh-sungguh tadabbur, rupanya bila kita sungguh-sungguh memahami, dia memberikan suatu daya tarikan. Dia akan menjadikan kita tertarik. Sungguh Quran tu menariklah, kita ni yang tak menarik sebenarnya. Jadi bila ada kefahaman di sana, dia akan menyebabkan kita jadi lebih tertarik dengan Al-Quran, akan kehebatan ayat-ayatnya, akan mukjizat, i'jaz, kalimah-kalimahnya, huruf-hurufnya, hukum-hukumnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menjadikan kita lebih seronok untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran. Itu step-step, langkah-langkah awal tentang Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sampai kepada tadabbur. Kalau tidak dengan peringkat awal ni, kita tak akan mampu untuk sampai kepada peringkat tadabbur. Dia kena bermula daripada bawah. Kita tengok satu persatu keistimewaan, kehebatan, i'jaz Al-Quran, supaya dengan benda-benda tadi kita mampu untuk sampai kepada tadabbur tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh tentang Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sampai kepada sifat tadabbur Al-Quran ni, subhanallah, tak adalah benda lain yang seronok dalam dunia ni melainkan dia akan sentiasa mengadap Al-Quran tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah salafus salih, orang-orang yang salih terdahulu sebelum mereka ni tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan mereka sentiasa dengan Al-Quran. Kita ada terbalik. Habis sembahyang, handset. Sebelum sembahyang, handset. Apa benda apa? Inilah benda kita ada. Orang terdahulu pun macam tu juga, tetapi dengan Al-Quran tentang Allah. Tak ada masalah nak guna benda gadget pun tak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita terlebih beri tumpuan kepada benda-benda ni
kita tinggalkan benda yang lebih aula, benda yang lebih utama Allah SWT. Macam mana kita nak jadi seperti Imam Ahmad bin Hanbal sampai 18,000 kali khatam Al-Quran? 18,000 kali khatam Allah SWT. Kita berapa kali khatam? Imam Ahmad bin Hanbal umur berapa saya? Dia boleh sampai 18,000 kali khatam. Subhanallah. Betul Allah SWT. Sumpah ya, dia kita ni sumpah je. Makan minum macam kita juga. Tapi dia boleh khatam Al-Quran sampai 18,000 kali. Kita nak ngambil ke setengah juzuk, saya dia buat ni. Putar nafas nak mengambil. Jadi jemu dan sebagainya betul Allah SWT. Kenapa? Inilah masalah. Kerana kita tak datang rasa tertarik dengan Al-Quran. Itu betul Allah SWT. Sebab itu kita nak tengok daripada awal kehebatan Al-Quran ni supaya kita tertarik daripada awal lagi. Betul Allah SWT. Barulah kita akan capai kepada at-tadabbur betul Allah SWT. Masa itu kita akan rasa seronok betul Allah SWT. Saya ingat guru kami dulu pernah cerita tentang Allah SWT. Hasil daripada tadabbur ketika beliau mengaji di Yaman, belajar di Yaman betul Allah SWT. Orang Yaman ni dah tentu hati dia lembut-lembut kan. Nabi SAW doa ke orang Yaman special supaya orang Yaman ni hati dia lembut. Kita malam ni buat ada ditangi ulama daripada Yaman. Saya tak silap saya di Masjid IKM Pukul 9 malam tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala kelapangan boleh hadir tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata satu hari solat Isyak tuan-tuan. Solat Isyak. Orang Yaman ni baca dia bukan macam kita. Bacaan dia straight forward dia tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada lengok-lengok sangat. Jarang sangat. Ada tapi terlalu jarang. Bacaan dia lurus. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau macam ni yang imam kat tempat kita memang kita reject orang. Sebab orang Melayu ni dia nilai pada lagu, dia bukan nilai pada bacaan. Itu satu kelebihan orang Melayu. Dia nilai pada lagu. Biar baca tak betul tapi nyanyi lagu sedap. Masalah orang dia baca lalu-lalu tak ada tak mana nyanyi berlengok-lengok dia pun aduh sedap. Itu yang penting pada dia. Betul tak betul, tak ada pun lain cerita. Faham ke tidak, lain cerita. Nyanyi lagu sedap, nyakit orang kita. Menting ke lagu. Terbawa-bawa benda Allah sampai dalam ibadah pun terbawa-bawa. La haula wala quwwata illa billah. Keadaan begitu, orang yang dibaca betul-betul. Satu hari kita sembahyang Isyak, tu imam ni baca rakaat pertama. Rakaat pertama baca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad tu dia ulangnya beberapa kali betul-betul. Kalau kita satu penyakit orang Melayu, kalau baca qul huwallahu ahad, tu imam baca qul huwallahu ahad, pun kena komplain juga. Tak ada suruh lain. Baca panjang dia marah, baca pendek pun dia marah juga. Baca ayat yang sama pun dia marah juga. Tak tahu benda penyakit orang Melayu ni. Benda dia nak, kita tak tahu. Tapi bila suruh tak ada kena jadi imam. Tangguh tuan. Saya bukan nak naik apa tempat kami tu. Bila dia Allah. Bila itu je yang ada, yang jadi Bilal. Pak suara sedap tak boleh jadi Bilal. Dia nak masuk masuk itu, masuk ini, dia tak mau, azan tak mau. Jadi Bilal itu dah ada. Kadang-kadang suara tak sampai, kadang-kadang suara pecah. Sampai orang marah-marah Bilal. Apalah Bilal azan macam ni, apalah Bilal azan tak sedap, apalah Bilal azan tak ada lagu, apalah Bilal macam-macam kutuk marah Bilal. Satu hari takdir Allah Subhanahu wa taala ni Bilal tak ada. Bilal tak ada, letrik tak ada. Jadi saya masa tu waktu maghrib tu Allah Subhanahu waktu masuk jam ting. Saya pandang pada seorang yang selalu buat anak selalu mengutuk ni. Dia tak puas hati selalu dengan Bilal. Saya minta pergi kepada Haji, minta maaf Haji, Tok Bilal tak ada apa ni tak ada dulu cuti. Saya bukan tak nak azan, saya boleh azan, tapi kalau saya azan, saya qamat, saya teruskan tak sedap pula. Jadi saya minta Haji azan lah. Betul Allah SWT. Saya cakap kata dia bawa sembahyang tahiyatul masjid. Habis sembahyang tu saya pergi jumpa dia, berjam bunyi tak, Haji minta tolong sembahyang tu azan je. Kat bawah bila tu tak semena-mena dia kata, saya nak ambil sembahyang, saya tak nak sembahyang. Tiba-tiba kata, dan kau lepas sembahyang kata. Tak nak sembahyang. Tu dia punya anak sembahyang tu muncul dekat kolah tu. Tolak pun dia ganti. Kita nak tunggu ni, saya duduk muka pintu, tunggu cepat sikit ni. Tak selesai ni. Basuh muka sampai lejut.
punya tak nak azan. Komplain azan. Ini masalah orang Melayu. Oh, komplain itu macam-macam, semua dia hebat. Tapi bila kena sekali kita semua terus tak ada semuanya. Ini masalah kata Allah SWT. Jadi jangan dikomplain lah. Itu yang ada dalam azan. Macam mana? Tengok dulu kisah macam mana kata Allah SWT. Zaman Nabi SAW ada seorang sedap minta nak azan. Nak azan. Sayyidina Bilal azan biasa dia minta nak azan. Sehinggalah subuh tu turun para malaikat jumpa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, penduduk bumi tak sembahyang subuh kali ni. Sembahyang, tak ada bunyi azan. Tak ada bunyi azan. Dia nak minta azan. Kena orang tadi sebab suara dia sedap. Dia berazan. Dia azan sebab suara dia sedap. Sampai malaikat pun tak dengar. Bukan nilaian yang sedap suara tu, tapi nilaian yang keikhlasan. Kalau azan tak sedap macam mana pun, itu nilaian manusia. Nilaian Allah SWT tak sama. Sebab itu Sayyidina Bilal tu, dah lah orangnya kulit hitam, berkilat, suaranya kasar, tapi nilaian Allah SWT tak sama dengan nilaian kita. Kalau kita orang Melayu ada di Mekah masa itu, memang kita kutuk Sayyidina Bilal, terkomplain. Apa azan macam ni? Confirm tuan-tuan Allah SWT akan dikenali umat Melayu di Mekah ketika itu sebab kuat komplain. Buat dia tidak. Ini masalah tuan-tuan. Sampai guru kami kabur, orang Melayu ni senang nak kenal akhirat. Nak kenal orang Melayu di akhirat esok senang. Sebab apa? Sebabnya kesan daripada wudu. Kan orang-orang yang datang apa ni akhirat kelak ghurral muhajjalin. Anggota-anggota wudu dia akan bersinar hasil daripada wudu dia dulu di dunia. Jadi akan bersinar anggota wudu dia. Ghurral muhajjalin ni orang yang melebihkan basuhan anggota wudu dia. Dia taklah basuh tangan setakat siku-siku, lebih sikit ke atas. Basuh kaki setakat pukul lidah, lebih sikit sampai ke pangkal betul. Gitu, betul-betul Allah SWT. Orang Melayu kamu senang nak kena macam mana? Kepala tercopot sikit je. Sebab dia ambil orang lain satu kepala betul. Sinar je, bercahaya je. Orang Melayu, umat Melayu di depan sikit. Itu tenang nak kenal orang Melayu, betul-betul Allah SWT. Akhirat esok, tak percaya tengoklah. Itulah, ni masalah penyakit orang Melayu. Kembali ke cerita Yaman tadi. Guru kami ni sebenarnya insya-Allah Allah SWT. Ni nak ceritakan kefahaman, tadabbur terhadap keseronokan. Seronoknya dia dengan Al-Quran, betul. Lazat dengan Al-Quran. Bacaan imam biasa je. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulang. Dia kata mula-mula menangis. Tu imam tu menangis. Akhir sekali jemaah menangis. Ulang lagi. Dia kata, guru kami kata, seorang pensan, jatuh pensan. Lepas tu orang ni jatuh pensan. Lepas tu orang tu jatuh pensan. Orang ni jatuh pensan sebab dia takut faham, sangat memahami apa yang dibaca oleh imam. Walaupun qul huwallahu ahad. Pada kita qul huwallahu ahad, kau baca 1000 kali pun tak ada benda rasa. Sebab kita tak tadabbur. Baca macam mana pun macam itulah kita. Kau diri ke duduk ke baring ke macam itulah. Tak ada benda rasa. Tetapi orang yang hati dia lembut, ada halawah, ada kemanisan, kelazatan dengan Al-Quran, baca qul huwallahu, ulang-ulang tuan-tuan Allah. Jatuh pensan. Dah ramai pensan. Orang kiri kanan dia pensan. Sampai akhirnya dia bisik dalam hati, macam mana? Orang lain semua jatuh pensan. Dia kalau buat jatuh pensan kan batas semayang. Kalau tak pensan kan nampak sangat hati keras. Tak memahami. Tahu sangat orang Melayu ni hati keras. Jadi sampai sudah. Akhirnya alasan dia, imam dia tak pensan, orang lain semua pensan. Akhirnya dia kata, sebab dia sama taraf dengan imam, maka dia tak pensan. Dia mampu menghayati. Sampai begitu betul-betul Allah SWT. Baca qul huwallahu je. Tak payah baca panjang-panjang, baca surah Al-Baqarah semua. Cukup padan kan. Qul huwallahu itu akan membuatkan hati dia. Inilah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebut, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dzikrullah wajilat wa idza dzikrullah wajilat qulubuhum. Bila sebut Allah Subhanahu wa taala gemetar hati. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala sebut. Kita nak sampai tak tu lah tuan Allah Subhanahu wa taala.
Hari ni hari yang berlaku macam-macam ni, hak zalim, hak tipu, hak merampok, hak menindas, benda semua. Masalah dia tak sampai pada tu. Dia tak rasa wajib, dia tak sampai wajib nak sepuluh bohong. Tak gementar hati dia. Sebutlah macam mana. Kau sebut seksa neraka. Wa ila yauma tuqallabu wujuhum finnar. Hari di mana muka mereka dipanggang atas api neraka. Bila baca tak ada. Kita sebutlah azabun alim, azabun syadid. Tak ada rasa mana. Tak boleh pun. Dengarlah puluh-puluh tahun begitu. Ini masalah bila tak ada kefahaman. Macam Allah Subhanahu. Sebab itu kita tak mampu nak menghayati Al-Quran. Sebab itu kita tak mampu nak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah. Itu yang punca. Tak ada punca lain. Tak ada punca lain. Punca sebab tak faham. Kalau faham, dia akan datang halawah, kelazatan, kemanisan nak beramal dengan Al-Quran untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena bermula daripada bawah, supaya kita dapat step by step, langkah demi langkah, kaedah-kaedah untuk kita capai kepada tadabbur tuan-tuan Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua esok puasa tahun depan, Tok Imam baca je ila zulzilatil ardu zilzalaha, dan apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat ni, gugur semua jemaah punya takut dengar. Gugur punya takut. Sampai tak macam tu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW kadang-kadang satu malam tu dia ulang ayat satu je. In tu'adzibuhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat tu yang diulang. Nabi ulang yang menyebabkan Nabi menangis, bungkak-bungkak mata, bungkak-bungkak kaki. Ayat tu yang diulang, punya takut Nabi SAW. Tak payah banyak-banyak. Yang penting tadabbur, kita faham betul Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bimbing kita supaya kita sampai kepada perkara ni betul Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tak nak Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita sebutkan dulu bahawa Al-Quran ni tak cukup dengan kita baca. Baca langkah pertama. Dan yang kedua, kita tengok kepada terjemahan. Kita sebut dulu, kita ni ajam, bukan orang Arab tuan-tuan Allah SWT. Kita tak mampu untuk memahami Al-Quran secara direct, kan? Hatta orang Arab sendiri pun tuan-tuan Allah SWT, dia pun tak mampu nak faham Al-Quran secara direct. Maka sebab itu lahirnya ahli tafsir tuan-tuan Allah SWT yang ramai nak menafsirkan Al-Quran supaya Al-Quran difahami dengan baik. Hatta orang Arab pun tak faham. Ini pula kita yang ajar tuan-tuan Allah SWT. Maka lebih lagi kita perlu kepada usaha supaya kita dapat memahami tuan-tuan Allah SWT. Yang pertama tadi baca, yang kedua terjemah, lihat kepada terjemahan, yang ketiganya baru pergi kepada tafsiran. Habis tiga ni insya-Allah tuan-tuan Allah SWT kita akan sampai kepada peringkat kita mampu untuk memahami tadabbur Al-Quran. Cumanya tafsir ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekadar baca boleh. Cumanya kalau boleh berguru lah tuan-tuan Allah SWT. Cari kita guru yang alim, orang yang betul-betul memahami seluk-beluk tafsir ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita dapat zuq, rasa halawah, seronok dengan Al-Quran ni tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum daripada kita masuk kepada tafsiran mukadimah hari ini tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebutkan bahawa peri penting tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Peri penting kita, kenapa perlu untuk kita faham Al-Quran tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam suatu ayat yang pendek tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebut dulu. Namun ayat kita baca selalu. Cuma ni kefahaman kita terhadap ayat macam mana tuan-tuan Allah. Sampai ke tidak kefahaman kita? Kalau sampai, alhamdulillah. Kalau belum sampai, kita cuba tuan-tuan Allah SWT. Kerana inilah kunci tuan-tuan Allah SWT. Inilah kuncinya dalam kita memahami keseluruhan Al-Quran yang berjumlah 6,236 ayat tu, 30 juzuk, 114 surah tuan-tuan Allah SWT. Kuncinya terletak pada awal surah Al-Baqarah. 5 ayat tuan-tuan Allah SWT. Sebab itu kita nak sungguh-sungguh faham 5 ayat ni dulu. Faham 5 ayat ni dulu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni, insya-Allah kita tak ada masalah langsung untuk memahami ataupun mendalami ataupun mempelajari
keseluruhan baki-baki ayat Al-Quran yang beribu-ribu tu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita mampu untuk memahami 5 ayat awal daripada surah Al-Baqarah. Allah SWT sebut dalam Al-Baqarah, nama pun lembu tuan-tuan. Sapi macam mana? Lembu tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikut susunan dia tak betul. Kalau ikut susunannya patut Al-Alaq. Al-Alaq dulu, duduk. Tapi tidak begitu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui disusun ayat begitu. Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya sehingga An-Nas utama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala letakkan Al-Baqarah di awal. Kenapa tak letakkan Al-Alaq? Sedangkan Al-Alaq itu yang pertama diturunkan. Tetapi sebaliknya Allah Subhanahu wa taala turun letakkan Al-Baqarah di awal. Kerana pernyataan yang awal ini sangat-sangat penting untuk Allah Subhanahu. Saya sebutkan banyak kali benda ni supaya kita jelas dan faham. Supaya kita tidak ada masalah untuk memahami Al-Quran. Bukan setakat memahami, bahkan kita tak ada masalah langsung untuk melaksanakan apa yang terkandung dalam Al-Quran. Setelah kita mampu untuk memahami 5 ayat pertama yang berlaku hari ini, dia tak mampu untuk memahami, tak mampu nak laksanakan apa dalam Al-Quran sebab dia tak faham. Dia tak faham penyataan awal. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala letak benda ni, penyataan ni di awal. Sungguh ayat ini turun kemudian daripada surah Al-Alaq dan surah-surah yang lain. Tetapi oleh kerana kepentingan penyataan ini, maka diletakkan di awal supaya bila baca tu kita dapat kefahaman yang jelas. Apa sebenarnya kitab ni nak cerita? Apa sebenarnya kitab ni nak beritahu kepada kita? Sama Allah Subhanahu. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sebut Alif Lam Mim. Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim. Selah dia urusan pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada para mufassir, ulama-ulama tafsir yang mentafsirkan Alif Lam Mim dengan pelbagai Allah Subhanahu wa taala. Antara lainnya Alif tu Allah, Lam tu Muhammad, dan Mim tu umat. Alif bercerai daripada Lam dengan Mim, nak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu esa, saudara dia. Lam dengan Mim, Muhammad dengan umat dia bercantum, nak menunjukkan Nabi SAW tak pernah sanggup, tak pernah pun ada rasa nak berpisah dengan umat. Ini antara tafsiran para ulama untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian cumanya dia sebagai satu daya tarikan kepada orang masa tu. Allah masa tu kuat syair dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran dengan satu bentuk perkataan dan juga satu bentuk ayat yang sangat-sangat pelik, sehingga menyebabkan orang ramai tertarik. Orang ramai jadi dia jadi nak lebih mengetahui apa yang ada di sebalik perkataan ini. Kenapa perkataan macam ni? Orang tak tutur dengan huruf. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dah turunkan Al-Quran dengan huruf? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ada pula mat. Bukan setakat itu, Al-Quran bukan setakat turun itu, bahkan diturunkan dengan hukum tajwid. Ini lagi satu keistimewaan tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita ngaji apa disebabkan hukum tajwid, kita akan ada lebih seronok baca Al-Quran. Sebab kita tahu satu persatu hukum tajwid itu maksudnya begini. Bukan saja-saja, bukan saja panjang, bukan saja-saja dengung, bukan saja-saja tebal, bukan saja-saja nipis. Bahkan semuanya ada rahsia-rahsia yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di sebalik hukum-hukum tajwid itu. Bila kita ngaji satu-satu, kita dapat tahu rahsia itu. Ini seronok sungguh betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Ijaz Quran, ijaz hukum tajwid. Hukum tajwid pun cukup untuk menjadikan kita jatuh cinta dengan Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Kenapa di sana adanya mad lazim? Contoh mad lazim ni 6 harakat tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita pasal hari kiamat. Ada ketikanya Allah Subhanahu wa taala sebut hari kiamat ni dalam keadaan biasanya Al-Qari'ah, kiamat. Mal-Qari'ah, kiamat. Wa ma adraka mal-Qari'ah, kiamat. Dalam ketika yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut Al-Haqqah,
Al-Qari'ah tadi tidak dengan mat. Tahu tak Allah Subhanahu Wa Taala rupanya bila kaji ulama sebut manusia ni hati dia tak sama. Hati dia tak sama. Oleh kerana hati dia tak sama, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana, yang menyusun atur kehidupan, yang mencipta makhluk, yang mencipta manusia, maka dia tahu keadaan hati setiap orang hamba dia. Jadi kadang-kadang bila sebut Qari'ah ni, dia tak getar hati dia tak pelik. Cuba kereta lah, jangan bawa kereta laju-laju, bahaya. Sebab begitu, jangan bawa kereta laju-laju, bahaya. Dia tak mendatangkan kesan kepada orang yang suka bawa laju. Pada anak buat dapat lesen, kita sebut gitu kan, jangan bawa kereta laju-laju, bahaya. Kita sebut takkan tak beri kesan langsung benda dia. Dia kena ayat lebih sikit. Jangan bawa kereta laju, nanti accident mampus, mati nyusah orang. Baru dia mengingat mati. Dia penyataan ni kadang-kadang tak beri kesan, penyataan ni tak beri kesan, penyataan ni tak beri kesan. Kenapa? Dan begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana. Dia cipta, dia tahu. Sebut Qari'ah kan tak peduli. Bila sebut Al-Haqqah, bubuh mat lazim situ. Mat lazim no harakat, menunjukkan sungguh-sungguh dahsyat benda tu. Sebab itu sebut tu panjang. Orang Arab bila dengar Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, ini semua ayat nama-nama kiamat yang disebut dengan mat lazim, menunjukkan kehancuran yang nyata. Habis, hancur, tak tinggal benda. Menunjukkan benda tu sangat-sangat dahsyat. Maka diletakkan dengan mat lazim. Macam Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dengan hukum Ra. Contoh tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum Ra. Ra dia ada dua hukum, tuan-tuan. Ada masa Ra dibaca dengan tafkhim, tebal. Ada keadaan Ra dibaca dengan tarqiq, nipis. Tengoklah kepada keadaan dia, sama ada Ra tu mati sebelum dia bagi atas ke, sebelum dia bagi bawah depan ke, Ra tu bagi atas ke, ada keadaan dia. Tahu tak Allah Subhanahu Wa Taala satu keadaan Ra pada kalimah Fir'aun. Tahu tak Allah Subhanahu Ra pada kalimah Fir'aun. Kalau ikut hukum Ra mati sebelum dia bagi bawah, Ra tu akan dibaca nipis. Fir. Dia tak boleh baca dengan tebal. Fiu, tak boleh. Ra mati sebelum dia bagi bawah, mesti baca dengan nipis. Fir. Kalau selepas dia tak ada huruf tebal. Selepas daripada Ra tadi huruf Ain, kalimah Fir'aun. Fa-ra ain waw nun, Fir'aun. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letak nama Fir'aun? Dan kenapa sebutannya Fir'aun tidak dengan Far'aun ataupun Far'un? Disebut dengan Fir'aun. Pertama kalimah Fa-ra, mata Allah SWT. Ra tadi mati, sebelum dia bagi bawah disebut dengan Fir. Bila bagi bawah, dia jadi lemah. Dia jadi tarqiq, nipis, lemah. Mata Allah SWT. Satu, nak menunjukkan Allah SWT kehinaan Fir'aun. Nama pun ada lemah. Fir, pada kalimah pertama Fir tu lemah. Aun, Ain, Waw, Nun. Waw mati sebelum dia bagi atas, dia jadi Matlin. Lin ni apa tu? Lembut. Kehinaan lagi kepada Fir'aun. Fir, nipis. Aun, lembut. Memang sungguh-sungguh Fir'aun dia lemah. Nama pun dah menunjukkan kelemahan, kehinaan dia. Sebab itu tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala kita kena sebut betul. Sebab setiap kali sebutan itu dia akan menghina kepada Fir'aun. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya seronok tuan-tuan bila ngaji dengan kita ada kefahaman. Kalau bahasa sebut bangga Fir'aun tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tebal kan benda Fir'aun, ada yang sebut aku dengan tebal. Tak betul. Kaedah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Fir'aun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala hina Fir'aun dengan apa tuan-tuan? Cara apa? Allah matikan dia dengan makhluk yang paling lemah. Air tuan-tuan. Allah SWT nak hinakan dia. Sungguh dia mengaku Tuhan, tak sakit dan sebagainya. Allah SWT. Begitu juga Allah SWT. Sebab itu kalimah-kalimah Al-Quran ni, setiap kalimah tu dan juga baris-baris dia dan juga hukum tajwid dia dah menggambarkan keadaan maksud daripada kalimah tadi. Allah SWT.
Begitu juga dengan kalimah Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadnya yahtimannakum. Sebagai contohnya dalam surah An-Naml, kalau tak silap saya surah An-Naml, surah Semut, Allah Subhanahu wa taala ceritakan perihal semut dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ketika mana Nabi Sulaiman alaihi salam kumpulkan tentera-tentera dia, sehingga lalu kepada satu wadi Naml, lembah semut. Dari jauh lagi, ini tuan-tuan kisah ni, orientalis cuba untuk menindakkan kebenaran Al-Quran. Dia kata tentang Allah SWT, nampak kelemahan Islam, kelemahan Tuhan. Orang Islam ni dia tak betul menggunakan kalimah. Dalam ayat ni Allah SWT sebut la yahtimannakum. Dalam kes ni la yahtimannakum. Kesnya Nabi Sulaiman dan juga bala tentera nak lalu wadi Naml tadi, dengar kelebihan Nabi Sulaiman boleh cakap dengan binatang. Dengar di permaisuri semut ni, bala tentera Nabi Sulaiman ni dia arahkan, ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum. Semut-semut semua masuk kamu ke dalam lubang kamu semua, supaya kamu tidak diinjak-injak sehingga pecah oleh bala tentera Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam tersenyum dengan kata-katanya permaisuri semut itu. Perkataan ini la yahtimannakum, supaya tak diinjak-injak sehingga pecah. Betul Allah SWT. Apa yang diprotes oleh orang-orang orientalis, mereka yang cuba untuk cari kelemahan Islam ialah, dia kata la yahtimannakum. Dia kata Allah SWT dia tak berhenti guna perkataan. Takkanlah pijak semua pecah. Pecah ni melibatkan kaca, gelas, begitu kan? Pada pemikiran dia lah, pecah ni benda yang bersifat kaca, begitulah. Jadi takkan pijak semua pecah. Jadi tak kena ayat tu dengan perbuatan, tak kena. Tamat Allah Subhanahu wa taala. Dia telah betul Allah Subhanahu. Sebab itu kita orang Islam ni kata Allah Subhanahu, kita disuruh berfikir menggunakan hati, jiwa, jantung, yang situ lubuknya iman. Inilah kaedah pemikiran yang menyebabkan kita boleh terima apa yang gaib tentang Allah Subhanahu. Kalaulah kita turut orang-orang yang tak beriman ni dengan berfikir menggunakan akal yang terbatas juga, maka lahirlah pada kalangan kita ini orang-orang yang tak beriman juga. Islam namanya, Islam rupanya, tapi tak beriman tentang Allah Subhanahu wa taala. Petikai ini bahkan tak percaya akhirat, tak percaya ke Tuhan. Namanya Islam. Sebut perkataan-perkataan yang menggugurkan akidah, namanya Islam. Inilah masalahnya bila dia gunakan akal semata-mata untuk berfikir, untuk menilai sesuatu, untuk menerima pakai sesuatu. Sedangkan benda-benda dan tak semua boleh terima dengan akal. Sebahagian besarnya kena guna hati, jiwa, yang di situ duduknya iman. Imanlah yang akan mampu menilai benda-benda tadi. Sungguh sebab itu kita nak sebut perkara 5 ayat dalam surah Baqarah ni tadi. Betul-betul Allah Subhanahu. Sebab iman ni dia akan nilai, dia akan mampu pergi benda di sebalik, benda sampai ke akhirat. Kita boleh terima, walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak pernah dengar, walaupun orang tak pernah tunjuk pada kita. Tetapi oleh kerana nilai iman, kita fikir, kita terima dengan nilai iman, maka tak ada masalah untuk kita mempercayai akhirat. Kalau kita guna, kalau kita terima maklumat tadi dengan akal, maka ramai dah yang menolak. Begitu juga dosa pahala. Ramai yang menolak perbuatan dosa kerana dia tak percaya. Nampak? Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kes ni tadi la yahtimannakum. Maksud waktu dia kita mesti sikit lagi tentang Allah Subhanahu. La yahtimannakum, supaya kamu tidak diinjak-injak sehingga pecah berderai oleh tentera. Oleh tentera Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Tentang Allah SWT, akhirnya saintis kaji, ambil semut, kaji tentang Allah SWT, kandungan semut ni, apa yang ada pada dia. Subhanallah, tentang Allah SWT, rupanya sungguh semut tu dia terbina daripada gentian-gentian kaca sebenarnya tentang Allah SWT. Istilah saintisnya saya dah lupa. Akan tetapi itulah binaan semut yang Allah SWT ciptakan dia, sungguh daripada benda-benda yang berunsur kaca tentang Allah SWT. Maka sebab itu Allah sebut gunakan la yahtimannakum, supaya kamu tak pecah berderai.
Nampak kata Allah Subhanahu wa taala, la yahtimannakum. Kelebihan Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaji satu persatu hukum tajwidnya, ijaz kalimahnya dan sebagainya kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan sentiasa menghadirkan keseronokan. Seronok, makin seronok, makin seronok, makin seronok. Tak perlu banyak kata Allah Subhanahu wa taala. Pada awal tak perlu untuk kita push, nak baca semua, nak faham semua, sikit-sikit kata. Nabi balik masa 23 tahun nak beri kefahaman. Kita sekaligus tu hari ni tafsir, esok nak habis 30 juzuk. Tak jadi. Itu jadi sim tu. Jadi pandai kalau kira tak betul. Sebab nak express tak boleh. Nabi balik masa 23 tahun nak beri kefahaman kepada umat supaya boleh terima. Kita ni tak Allah. Kita nak duduk zaman fitnah. Iman kita iman akhir zaman pula. Sekejap turun, sekejap naik, sekejap habis, sekejap tambah. Jadi lebih perlu kepada penelitian tentang Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat menerima satu persatu dengan baik. Jangan cakap kita hari ini kita Islam, kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita terima semua dalam Quran. Jangan cakap tentang Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita sembahyang, jangan cakap kita terima semua. Padahal ada benda yang kita tolak. Ada benda yang kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab tak faham. Kalau faham sungguh tentang Allah Subhanahu wa taala, dia takkan tolak walaupun benda tadi tak kenal dengan nafsu, tak kenal dengan nafsu, ataupun berkenal dengan nafsu. Atas dasar kefahaman dia, tadabbur dan ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, maka dia mampu tuan-tuan. Ada orang yang mampu tuan, tapi tak ramai tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita hari ni banyak penyakit, hati banyak penyakit. Jadi penyakit lebih banyak daripada kebaikan, susah untuk kita mentadabbur tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh tadi baca qul huwallahu ahad pun cukup dah sampai boleh pesan tuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu petanda baik tuan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh qul huwallahu ahad walaupun 4 ayat je, walaupun pendek-pendek, akan tetapi penyataan keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat itu sangat-sangat besar tuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut baca 3 kali itu khatam. Baca 3 kali qul huwallahu seumpama khatam Quran. Pun kita banyak nak buat. Nah, baca benda lain boleh. Banyak kali baca tak apa. Nak baca qul huwallahu 3 kali sebelum tidur, baca 3 kali. Tak sampai setengah minit pun baca 3 kali itu khatam Al-Quran. Tak teruk je. Sebab apa? Sebab tak ada keseronokan. Tak rasa kelazatan. Ini payah. Qul huwallahu, kalau saya baca qul huwallahu, kalau qul huwallahu tu satu ayat je. Turunnya qul huwallahu ahad, sadaqallahul azim. Nabi kata ulang 3 kali ni sama dengan khatam Al-Quran tadi. Pun kita takkan baca sebab tak ada kemanisan betul-betul. Subhanallah. Orang Melayu ni begitu, dia penyakit banyak. Dia komplain banyak. Itu ini banyak. Nampak betul-betul Allah Subhanahu. Lepas tu penyakit orang Melayu ni suka cari famous dengan cara gila-gila. Cara-cara tak betul. Supaya dia famous. Sudahlah. Tak betul Allah Subhanahu. Akhir zaman kita duduk nak keroskan betul-betul Allah Subhanahu. Bukan nak mengatakan orang lain yang masuk kita baik. Tak. Tapi kita bimbang betul-betul Allah Subhanahu. Sana sini macam-macam. Benda pelik-pelik tadi. Hasil daripada Al-Quran yang tak difahami dengan baik betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita cuba tuan. Mudah-mudahan dengan surah-surah lazim yang kita biasa baca ni, qul huwallahnya, qul a'udzu birabbin nas, wadduha, alam nashrahnya. Surah biasa kita baca. Betul kita ulang semua. Dengan kefahaman yang ada dalam ayat-ayat yang tadi mampu untuk menjadikan kita mentadabbur Al-Quran keseluruhan betul-betul Allah Subhanahu wa taala. Dan senang tuan, didik jiwa di dalam Allah Subhanahu wa taala. Saya ramai berpeluang bertalaki dengan orang-orang alim, orang yang jiwa dia ada kemanisan Al-Quran betul-betul Subhanahu wa taala. Kadang dia sendiri bila sebut baca ayat tu tentang Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sampai dia tak mampu untuk habiskan ayat. Kerana takutnya dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat tadi, ataupun kerana terlalu jauhnya dia dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jauhnya dia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, jauhnya dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka ni Allah Subhanahu wa taala beri kelebihan sehingga sampai begitu. Kita nak macam itulah. So hati kita tak Allah Subhanahu wa taala faham Al-Quran. Itulah yang menjadi ubatnya, tuan-tuan. Itulah yang akan menjadi ubat. Tak payah ubat benda lain. Ini sebab itu tak sihat. Sebab benda ni lah. Hati sakit. Bila hati sakit, semua benda akan sakit, betul. Jadi cuba ambil masa
ambil masa peluang tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala sementara hidup, cari peluang untuk kita sungguh-sungguh memahami Al-Quran ni bagaimana tuan-tuan. Belajarlah, pergilah, belajar mana-mana tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Keuntungannya balik kepada kita juga tuan-tuan Allah Subhanahu. Kita yang faham, kita yang melaksanakan, pahalanya kita dapat. Itu je. Bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Susah payah kita semua Allah Subhanahu Wa Taala balik. Balik kepada kita. Selesai. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah beri kita kesempatan dan juga Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita untuk kita mampu memahami satu persatu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita surah Baqarah tadi betul Allah Subhanahu Wa Taala tak sampai lagi. Alif Lam Mim baru tadi. Itulah benda yang kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kami tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, saya ingat masa mengaji tafsir tu, bismillah tuan-tuan. Bismillah tu makan masa dekat 5 bulan. Bismillah belum masuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah tu dia punya perkataan ya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kadang-kadang kita ni sampai kadang kita tak sabar kan. Panjang bismillah. Kita ni Melayu, ngaji ni panjang detik, cemut kata orang. Puasa ni. Itulah benda ni. Bismillah berkat 5 bulan. Ar-Rahman Ar-Rahim tambah lagi 5 bulan. Setahun bismillah je. Masa bila nak habis tafsir? Oh, tu lah Nabi 23 tahun tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala. 23 tahun. Sahabat pun bukan dia tunggu dia mampu tak hafal mudah tahu. Dia ambil masa untuk beramal dengan satu-satu ayat yang turun. Dah habis dia boleh berpegang betul-betul dengan ayat itu, baru dia pindah kepada lain. Ambil masa tuan, bukan sekejap. Benda ni bukan sekejap. Benda ni besar, mukjizat kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mukjizat ni benda yang sangat-sangat mulia. Letak di tempat yang lain mulia. Dan kalau hati kotor tak mulia, ada sepih-sepih, ada kekotoran, nak masuk ke mana? Nak duduk ke mana? Nak letak ke mana? Sebab itu kita masih kita mampu. Kerana di sana adanya titik-titik tatus sauda, titik-titik hitam yang menyebabkan Al-Quran tak mampu, tak boleh nak masuk. Cari tempat tak ada. Titik hitam yang saya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita peluang untuk bertemu dan kita akan bincang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanya tak? Ada soalan? Ya, alhamdulillah. Kita dah dengar penerangan daripada Ustaz tadi. Jadi yang paling penting sekali, insyaAllah mulai hari ini kita kena konsistenkan baca Al-Quran. Sehari 45 ayat, baca dulu. Lepas tu kita baca terjemahan dia, lepas tu baca tafsir dia. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Jadi setakat dulu, jadi dulu program kita pada malam ni, insyaAllah. Jumpa. Jadi sebagaimana yang dijanjikan, malam ni kita lancarkan kutipan derma untuk anak Ustaz Zam yang nak pergi Mesir tu. Siapa tak bawa duit, esok boleh lagi lah. Saya tadi dengar-dengar ada juga 8 aduh, saya kata jam budak hari ni. Pergi Mesir accident pula. Saya ingatkan dia, alhamdulillah dia tak ada apa-apa. Penumpang dia. Jadi insyaAllah bolehlah siapa nak belajar, nak pergi zakat ke, nak hadiah ke arwah mak ayah dah meninggal ke apa ke, niat tu lah. Mudah-mudahan dia pergi itu kerana menuntut ilmu, Allah mudahkan dia dan Allah mudahkan kita yang bertemu. Wallahu a'lam. Kita akhiri majlis kita dengan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.